Assalamualaikum. Selamat pagi. Mulakan hari anda dengan bismillahirrahmanirrahim. Selawat kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, hari ini kita bersama dengan jet ski darat semula. Yamaha X-Max 250. Enjin ni telah diubah suai oleh Mansheng Motor. Geng-geng budak lorong ada duduk kat celah tu. Tengok. Dia buat tak dengar. Geng budak lorong mana budak lorong? Jadi exhaust cutting standard. Tapi dia buat. And then ECU powered by A-Racer Mini X. Spek motor ni adalah 362cc. 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 Jadi kita nak tengok macam mana performance motor ni. Dia boleh perform dengan baik ataupun tidak. Jadi nak tahu performance dia macam mana, result motor ni punya performance macam mana, stay dengan saya sampai akhir video. Okay guys, jom kita tolak motor ni masuk. Layan sedikit proses tuning motor ni nanti. Kita jumpa di akhir video. Okay guys, stay tune. Okey, alhamdulillah selesai sudah tugas kita tune motor ni. So last video tadi kau nampak lompat-lompat. Kuat, motor ni memang kuat. Jadi 362cc je. Jadi kita pergi kepada horsepower. Horsepower yang terhasil adalah sebanyak 41.25 horsepower top. Dia tak payah tengok lah. Top skuter kan. Top skuter memang dia akan tinggi. Lepas tu top skuter pula lagi kita calibrate dia punya RPM dia by gear ratio. Jadi tu yang top dia gila-gila tu. So padu. Motor memang padu. Jadi macam mana nak cakap? Motor ni memang cun-cunnya lah orang kata kan. Sebab dia 362cc je tapi keluar 41.25 horsepower. Yang 427cc tu hari pun keluar 44 horsepower. Kalau tak silap, 44 lebih. So beza dalam 3 horsepower macam tu lebih kurang. Mantap. Cuma ada satu benda yang saya perasan kat sini, motor ni overrev. Motor ni overrev. So kita selalunya untuk X-Max kita tak galakkan sampai ke RPM 9000 ke atas. Sebab daya ketahanan enjin tu kurang bila main rev tinggi-tinggi sangat ni. Jadi
motor ni agak overrev, bukan agak, memang overrev. Sebab untuk dia bawa power yang macam tu, dia memang ketuk terus. Ketuk cut off tadi. Jadi nanti cerita dia Pomen kena chair roller balik. Okey, begitulah pengakhiran video kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang masih support Hanif Comeback dan juga DeFi Dana Lab. Terima kasih kepada semua yang menonton daripada mula sampai akhir video. Saya doakan anda semua murah rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi sama-samalah kita berdoa untuk kesejahteraan kita semua sesama sendiri. Okey guys. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih lagi sekali. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Hanif Comeback. Dari itu, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Jangan laju-laju atas jalan. Assalamualaikum.